Assalamualaikum guys. Okey, ni vlog hari raya kedua. Anak aku ajak pergi ke sungai kampung. Aku santai bawa dia naik motor. Ni sampai je kita jalan-jalan atas city tu sebelum turun nak pergi ke sungai. Kan, sambil sembang. Jatuh kaki tu. Dia pun nak mandi pula. Lepas tu nak mandi kotor kaki. Kotor kaki mandi ke pula? Kotor kaki pun minta aku buka baju. Aku buka je lah kan. Mandi pun tak lupa pada tasbih tu kat tengkuk tu. Masih lagi ada. Jadi inilah aktiviti hari raya kedua. Masuk hari raya ketiga, aku banyak bermain depan rumah saja. Ya, gimana? Dia starting dengan nak buat rumah tak silap aku. Aisyah memberi penerangan lah pagi tu. Berbeza. Tengok mama pada. Jom. Pergi je. Cepat. Tu ke menyapu tu. Itu ngada-ngada. Siapa ajar kau berperang ni? Abah tak pernah ajar Aisyah berperang. Kat sungai. Kau jangan buat macam-macam. Kat bola-bola. Malam-malam. Apa tu malam-malam tu? Berat Aisyah, jangan angkat lah. Jatuh tak kaki sakit tu. Rumah pula. Abah yang buat. Hujan. Masuk rumah. Ada apa buka pintu lah. Nama kan Bibi. Laku lah. Okay, apa? Apa tu? Ada api. Api tak masuk dah. Api tak masuk dah. Nak buka pintu lah. So, takkan abang nak pegang macam ni. Aisyah pegang pula. Aisyah pegang pula. Ya, apa buat? Betul dia buat rumah ni, dia ajak aku tengok kambing dengan Tok Ma dia. Ni kambing, dia panggil cat. Sayang je lah kan. Dia manja sebenarnya. Dia nak manja-manja. Bila pun Tang tu aku bawa dia orang sekali isteri dengan anak-anak balik rumah. Sebab ada kawan nak mari beraya daripada Singapura. So anak aku bye-bye lah dekat pakcik Bobo. Kawan aku Saiful duduk di Johor sekali dengan isteri dia, kerja di Singapura. Sembang-sembang sambil makan mi kari. Belajar kau? Belajar? Tapi mu je tak najar. Belajar dari Johor? Dari Johor lah. Baju Johor? Haji lah rasa belajar. Mudah belajar? Mudah. Selepas sembang tu aku plan nak bawa sekali lagi anak-anak aku ke sungai. Sebab semalam aku bawa sulung je.
naik bot ni. Ngam sampai kat sungai, aku jumpa dengan adik aku. Dia dah ada kat sungai dah. So bolehlah dia tolong aku angkat anak aku. Ni sulung masih lagi dengan tasbih dia dekat rekok tu. Tu adik aku bawa yang bongsu. Macam biasa, selfie dulu sebelum anak aku nak mandi. Adik mandi pula. Mari mandi. Dah buka baju dah pun. Jadi aku dah jadi mangsa kena mandi sekali. Aku suruh isteri aku menjadi videographer untuk kali ni.